Pa. Kau! Bawa Karim keluar. Kenapa buka dia ni? Keyakinan dalam diri, semangat makin meninggi. Tunggulah aku datang kepadamu, jangan bersedih. Tuanku, VR Microwave sudah upgrade. Papa, Sasha dah kumpul rasa roh pedas dengan baik. Bagus. Kenapa Papa tak pernah cerita pasal rasa roh dekat Sasha? Misi kita datang bumi ni kan sebab nak cari chef. Tapi Papa tiba-tiba nak cari rasa roh pula. Rakyat kita macam mana? Kamu tak perlu tahu Papa nak buat apa. Semua misi baru, patutnya Papa inform Sasha juga. Sasha ada hak nak tahu misi rasa roh Papa Ya, ni. Puteri Charlotte berkata, ikut je arahan. Kamu tak perlu tahu rancangan raja. Dah, keluar. Benda ni bukan urusan kamu. Ekstrak 2 rasa roh ni sampai dapat. Dah dapat arahan kan? Tunggu apa lagi? Tunjuklah kuasa rasa roh tu cepat. Jangan harap. Iya, ngapain harus kedengarin lo? Tak nak. Kamu berdua sanggup tengok dia orang ni merana. Hantu? Mana dia? Oh, dah hilang. Leganya. Peace. You mami. Joy! Play! Cakap play! Hai, budak bukan hantu. Hei, kenapa makcik stop? Hai, makcik kau panggil Su? Dia muda lagi lah. Kan Su kan? Oh, ya ke pakcik? Pakcik! Hai, aku... Eddie, buku ni ada tunjuk jalan tak? Aunty nak follow. Oh, boleh. Ha? Aunty kena ingat tau. Apa-apa sekalipun, kita mesti ikut arah kompas ni. Tak boleh tukar jalan. Serius lah. Takkan nak redah. Ikut kompas. Hey, mana kau dapat buku ni? Atuk punya. Dia suruh saya jaga bila dia tak ada. Oh, takziah. Kesian, atuk kau dah tak ada. Bukan. Atuk pergi bertapa. Asas skill. Bagi mantap lagi. Relax, Su. Relax. Ish, bila nak keluar ni? Sabar, Su. Sabar. Sementara tu,
Bolehlah kita fikirkan masa depan kita bersama. Indah. Harum. Gelora api bintang kejora. Bima Sakti kekal berpusar. Pahit rasa manis pedas rasa membara. berlingkar. Hei, korang main-mainkan aku Jangan ingat aku tak berani nak apa-apakan diorang. Rasaru penat nak kena recharge. Buatlah macam mana sekalipun, memang mereka takkan keluar. Kalau pengen banget, ya tunggu. Aku tak percaya. Korang tipu. Jangan seksa apa aku. Go. Diana. Kau tahu tak, Nas? Final lawan masak 3 course meal korang semalam tu, idea Dian ni lah. Dia kata nak buktikan dia lagi hebat. Loh, gua enggak bilang gitu kok. Kau yang nak lawan aku. Terusan aja nuduh gua. Lo yang bikin masalah sama mereka. Kalau lo enggak bikin kacau, semua ini enggak akan berlaku. Sebab itulah dia rancang semua ni. Dian nak balas sabotaj kau, Nas. Okeylah, macam ni. Remote ni boleh selamatkan seorang aja. Siapa cepat, dia dapat. Tadi korang minta masa kan? Aku bagi 5 minit je. Dek. Aduh! Kurang ajar. Aku potong masa korang. Pulau Rendang. So, apa beza you dengan rendang? Oh, apa-apa je lah. Okey. Okey. Macam mana kita nak pergi ni? Apa susah? Berenang ajalah. You boleh duduk kat belakang I. Kita berenang sama-sama. Nanti jom makan kita. Macam mana? Relaxlah, Eddie. Jangan kata jerung. Ikan you pun aku boleh tawan tau. Apa beza ikan jerung dengan ikan you? Jerung yang scary tu kat laut. You pun scary juga. Tapi you kat hati I. Ready semua? Gempak gila, Su! Nas, kau tunggu kami datang. Kamu yang sabotaj aku. Nak selamatkan apa aku? Mana ada? Aduh, kurang ajar. Aku potong. Tenanglah, Puteri. Saya ada. Idea apa? Tuan Puteri boleh tebus kekalahan di tangan Nas dengan menangkap Rasarunya. Kamu tahu pasal Rasaru? Kami semua tahu. Mungkin Raja tak bagi tahu sebab tak yakin dengan kebolehan Tuan Puteri. Tapi inilah masanya untuk buktikan kepadanya. Apa kata Tuan Puteri aturkan supaya Nas datang berentap dengan peserta kita. Alah, si Dian yang bitter sangat dengan dia hari tu. Kita cakaplah, kalau dia menang, kita pulangkan apa dia. Tapi Tuan Puteri pun tahu, mestilah kita menangkan Dian kan? Apa pun, dua-dua budak tu kita angkut sekali. Manalah tahu Dian pun ada rasa.
Pandai kau gunakan aku, ya, Apa Chin? Ya! Aduh. Ya!